Ini sensitif tau sebenarnya. Itulah saya pun tak apa nak tanya. Sebenarnya kan the corner sister ni saya bagi you all di antara yang paling daring lah ya. And I hope yang menonton you all jangan kecam diorang tau, because surely akan ada komen-komen yang kurang enak. Sama ada dia orang akan kecam you all berdua kerana menjemput I, ataupun dia akan mengecam yang ini. But then kita hadir bukan untuk menggalakkan benda ini, tetapi untuk memberi orang kata a bit of wasiat, knowledge ke apa ke, tetapi kita ambil yang baik-baik. Yang menonton semua dah besar, jadi kita tahu nak filter kan. Jadi tanggapan masyarakat kat luar sana ya. Pada saya macam ni, masyarakat dekat luar sana saya faham niat mereka sebenarnya baik untuk membantu golongan ini untuk kembali ke bangkang jalan. Betul. Itu betul. You nak bila you menegur, you dapat pahala, betul? Jadi saya panggil dia orang kiranya nak berdakwah lah ya. Dia nak berdakwah, tetapi cara pendekatan itu penting. Macam saya cakap tadi, kita tak boleh expect benda tu kita tegur hari ni besok dia berubah. Ya, di mata masyarakat sekarang, mungkin you nampak I masih lagi belum berubah. Teruk now kita ni dari pergi pandangan sekarang ya. Tetapi di mata ibu I, banyak I dah berubah.